Kalau anda pesakit bariatrik dan tak bawa benda-benda ini, anda cari masalah. So yang pertama, kena ada protein shake sachet. Kadang-kadang perut akan cepat rasa lapar, jadi bila kita bancuh minuman ini, boleh dapat instant energy, so badan tak akan rasa lemah dan juga lembik. So yang kedua, kena ada botol air kecil. So air ni penting sebab nak kekalkan hidrasi. Biasanya pasien tak boleh pun nak minum sekaligus banyak-banyak, sebab tu pentingnya botol air kecil supaya boleh minum sedikit tetapi kerap kali. Yang ketiga, vitamin. Tak boleh pun skip makan vitamin ni. Sebab apa? Bila buat operation bariatrik, berlaku perubahan penyerapan dalam badan. Vitamin ini fungsi dia untuk elakkan kurang nutrisi dalam badan. Yang keempat, kita akan suggest untuk prepare high protein snack. So kacang panggang ni bukan sahaja kita kata kacang ini sumber daripada protein, sebabkan dia dalam saiz yang kecil, jadi mudah untuk bawa travel ke mana-mana. And last sekali, boleh standby buku nota kecil. Kita nak track apa makanan yang kita makan dalam sehari, and then ada apa-apa simptom tak, and then berapa juga kita kena catatkan minum sehari tu. So benda-benda simple dalam beg ni sebenarnya penyelamat untuk pesakit bariatrik, supaya anda tak pening, tak muntah dan dapat maintain nutrisi yang secukupnya.